Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Sekarang Abi pergi ke Kuantan Art Street saja malam-malam ni kan. Kita orang jalan-jalan tengok keindahan alam, keindahan malam, suasana malam di hari weekend. So korang boleh saksikan tengok mural-mural art yang sangat berkualiti tinggi, yang menggunakan sentuhan jasmani yang begitu hebat sekali. So macam inilah Kuantan di malam hari, sangat happening. Macam-macam ada di sini, kopi, macam-macam jenis kopi korang guys boleh tengok. Tengok cantik kan. So bukan itu, menara kebanggaan orang Kuantan pun ada. Korang boleh saksikan macam-macam orang berniaga di sini. Bagi Abi semuanya macam-macam lah. Tengok tu, topi ada, bandel ada, yang baru ada, macam-macam ada. So you guys boleh try datang ke sini. Datang ke mana? Kuantan Art Street. Okay, bye. Berlatarkan dengan menara 188, hanya ada di Kuantan guys. So sangat menarik, happening, dan bagi Abi sangat cantik lah. Tengok siapa yang suka koleksi Hot Wheels pun ada juga di sini. Korang saksikan, ini yang benda yang sangat mendebarkan. Let's go guys. Jadi lepas kita orang jalan-jalan, terasa perut lapar, so kita orang datang ke Char Kway Udang Selamba. Bagi Abi sangat puas hati dan sedap. Udang dia pun banyak. So korang boleh tengok tempat yang Abi post ni, location dekat mana. So boleh try, boleh cuba. Ada di Kuantan. So beginilah bila kita orang dah berjumpa dengan anak buah, dengan adik Abi, kita orang lepak-lepak sambil borak-borak dan bercerita untuk menghilangkan stres kerja. Wah gitu kan. Bagi Abi, Kuantan ni tempat dia sangat best. Suasana pun tenang, aman, damai. Bagi Abi lah kan, sebab Abi duduk kat KL. Jadi bila Abi datang Kuantan ni, ada rasa perbezaan dia tu lah. Suasana dia, vibe dia tu masih lagi terkawal lah bagi Abi kan. So ya, korang kalau nak try, korang boleh datang try bercuti di Kuantan Pahang. Jadi Abi rasa setakat ni sajalah kot video Abi yang tak seberapa ni. Harap korang like, comment, share and subscribe. Jangan lupa. So kita jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. തുകിലുണർന്നു പാടി എൻ്റെ നടന മണ്ഡപം തുറന്നുവാ ഗംഗേ ഗംഗേ ഗംഗേ